Melati-melati, aku sesekali terfikir, bagaimanakah agaknya rentak bicara orang pada masa hadapan? Adakah mereka masih lagi menggunakan bahasa kiasan? Aku rasa Seroja, mereka sudah tidak gunakan bahasa kiasan lagi. Tidak perlulah kita lihat hingga ke seberang perkara ini. Lihat saja orang kita sekarang. Bahasa mereka juga bagaikan kacang lupakan kulit. Betul juga, Melati. Melati, bukankah ini terowong yang para musafir canang-canangkan di Pekan? Kata mereka, terowong ini boleh merentas masa. Betul dah Seroja. Seroja, aku pun mahu menjangkau zaman. Mana tahu untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Mana Seroja? Aduhai Melati, sabarlah. Kenapa kau ni terlalu berani? Nasiblah kita ni bagai isi dengan kuku. Ayo. Fahamkah kalian apa yang dibuatkan Seroja dan Melati? Mereka telah banyak menggunakan bahasa kiasan. Tapi, bahasa kiasan tu apa? Menurut Maulana Alvin Chapman pada tahun 2025, bahasa kiasan merujuk kepada gaya bahasa yang menggunakan metafora, simbol atau perbandingan untuk menyampaikan maksud yang lebih mendalam daripada makna literal. Contoh yang telah digunakan oleh Seroja dan Melati ialah bagai kacang lupakan kulit yang bermaksud melupakan asal keturunan atau orang yang telah berbudi kepada kita. Seterusnya ialah untung sabut timbul, untung batu tenggelam yang bermaksud untung-untungan dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang berbahaya. Dan akhir sekali ialah bagai isi dengan kuku yang bermaksud sangat karib. Tambahan pula, kiasan Melayu dapat menggambarkan nilai-nilai budaya dan identiti bangsa Melayu melalui kehalusan berbahasa, simbolisme yang mencerminkan adat serta penyampaian nasihat dan kebijaksanaan yang diwarisi turun-temurun. Misalnya, peribahasa bagai isi dengan kuku dan kacang lupakan kulit memperlihatkan betapa masyarakat Melayu menekankan hubungan rapat, kesetiaan dan pentingnya mengenang asal-usul. Kiasan sebegini menjadi cerminan jati diri bangsa Melayu yang menekankan kesantunan, moral dan kebersamaan. Wah, Seroja. Lihat di manakah kita? Apakah jabatan yang tergantung itu? Melati, lihat ni. Batu apa yang bercahaya ini? Batu apa Cuba ini? lihat dalam baju kau. Baju aku? Sebentar. Yalah, aku pun ada batu yang bercahaya ini. Lihat. Kalau mendung hitam sudah di gambar atas ini kepala, bergerak. jangan larang Sepertinya hujan turun ke bumi. Kalau angin mereka bertiup dengan berkias. kencangnya, Tidak kusangka. Di zaman yang sudah berubah ini, ayat mereka masih berbunga-bunga. Yalah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk penggunaan kiasan Melayu dalam media sosial dan juga platform digital, terutamanya dalam aplikasi seperti TikTok, Instagram dan juga WhatsApp, terdapat satu contoh kiasan Melayu yang ditemui di media sosial seperti di aplikasi TikTok yang dimuat naik oleh Yusof Rashid berbentuk puisi. Puisinya berbunyi, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kiasan ini menggambarkan seseorang yang sedang menghadapi masalah atau tekanan hidup yang tidak dapat dielakkan. Seterusnya, kalau senyummu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Kiasan ini pula mempunyai perkataan mekar yang menggambarkan perasaan kasih sayang yang tumbuh subur dalam hati seseorang. Kiasan seperti ini sering dijumpai dalam video TikTok miliknya yang berbentuk puisi, cinta, motivasi diri dan juga konten estetik. Dalam konteks digital, kiasan Melayu digunakan untuk menjadikan mesej lebih kreatif, indah dan juga menyentuh emosi. Contohnya dalam caption Instagram, pengguna suka menulis kiasan untuk memberi suasana puitis kepada gambar. Dalam video TikTok pula, kiasan digunakan sebagai lirik atau naratif untuk menghasilkan mood romantik atau motivasi. Dengan cara ini, kiasan Melayu bukan sahaja dihidupkan semula tetapi juga menjadi trend dalam komunikasi media sosial. Penggunaan kiasan Melayu ini juga membawa beberapa impak positif, iaitu menjadikan komunikasi lebih berseni dan ekspresif, membantu mengekalkan warisan bahasa Melayu walaupun dalam platform moden. Seterusnya, memperkenalkan semula bahasa kiasan kepada generasi muda yang mungkin kurang terdedah kepada bahasa tradisional. Kesimpulannya, media sosial merupakan medium penting dalam mengekalkan penggunaan kiasan Melayu. Walaupun teknologi semakin maju, bahasa kiasan tetap menjadi pilihan untuk menyampaikan mesej secara halus, puitis dan juga penuh makna. Wajah kau sudah berubah. Wajah kau juga. Selamat petang Cik Bodoh. Maaf ganggu, saya Profesor Zul. Saya lihat pakaian kamu bodoh ni lain sungguh daripada orang-orang di sini.
Apakah nama Cik Bedu? Nama saya Melati. Ini sahabat saya, Seroja. Kami berdua datang daripada zaman lampau. Kami menaiki terowong waktu. Oh, patutlah bahasa kamu pun lain dengan bahasa saya. Orang dahulu rupanya. Tetapi Profesor, kami sangkakan bahasa kiasan sudah pupus di mama waktu. Rupa-rupanya masih ramai yang menggunakannya. Ya, masih ada yang menggunakannya. Tetapi, saya berharap masih ramai lagi yang menggunakan bahasa kiasan di zaman sekarang. Ralat sungguh rasanya. Andainya masih ada insan yang boleh merungkai segala ini. Saya ada satu idea. Apa kata kita sama-sama bekerjasama untuk menghasilkan satu aplikasi digital yang dinamakan sebagai e-kamus peribahasa. Aplikasi ini akan membantu orang-orang pada zaman sekarang untuk lebih mengenali peribahasa dan bahasa kiasan. Sekaligus menyebabkan bahasa kiasan tidak luput di telan zaman. Wah, cerdik akal sungguh, Profesor. Cadangan Profesor Zul untuk mencipta aplikasi e-kamus peribahasa sebenarnya menunjukkan bagaimana kiasan Melayu boleh dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa Melayu secara digital. Dalam era pendidikan pada hari ini, pembelajaran tidak lagi bergantung sepenuhnya pada buku teks tetapi turut merangkumi aplikasi mudah alih, modul interaktif dan platform pembelajaran atas talian. Dengan adanya aplikasi digital seperti ini, pelajar dapat mempelajari kiasan Melayu secara lebih sistematik, mudah untuk dicari dan sesuai dengan gaya pembelajaran generasi muda yang lebih visual dan pantas. Pelajar pada masa kini lebih gemar belajar menggunakan telefon pintar, aplikasi dan video. Jadi, kiasan Melayu dapat dipelajari dengan cara yang lebih menyeronokkan dan lebih mudah untuk difahami. Sebagai contoh, aplikasi e-kamus peribahasa memudahkan pelajar mencari maksud setiap kiasan dengan lebih cepat. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan selari dengan gaya hidup generasi muda yang gemar belajar melalui gadget dan media digital. Pelajar dapat memahami maksud kiasan dan mengetahui bila dan bagaimana ia digunakan dan pada masa yang sama dapat menambah kosakata dan kemahiran bahasa mereka. Melati, lihat ini. Masih ramai juga daripada mereka mengeluh kerana masih tidak faham tentang bahasa kiasan. Ya ke, Seroja? Iyalah, Seroja. Mereka tidak faham makna dan situasi yang sesuai untuk digunakan. Ini tidak boleh jadi, Seroja. Mari, Seroja, kita beritahu Profesor Zul. Baik. Profesor Zul, lihat ini. Masih ramai yang tidak faham penggunaan bahasa kiasan di aplikasi ini. Bagaimana, Profesor Zul? Ya, benar. Mereka masih tidak tahu makna dan penggunaan semua ini. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Mereka memerlukan lebih daripada penjelasan makna. Jadi, kita cipta satu pembantu pintar untuk mereka. Kita hasilkan kecerdasan buatan ataupun orang-orang pada zaman sekarang memanggilnya sebagai AI. Apa itu, Profesor? AI itu boleh menganalisis perbualan pada zaman sekarang, perbualan digital dan mencadangkan penggunaan peribahasa dan bahasa kiasan dalam perbualan tersebut. AI ni sebagai mentor peribahasa dan bahasa kiasan digital untuk kita. Hebat fikiran Profesor ini yang Melati. Betul. Hebat sungguh. Lihat ni contoh AI. Ini contohnya. Hebat sungguh orang zaman sekarang. Sangat canggih ya. Ya, pertama kali aku dengar AI. Bahasa kiasan Melayu semakin terpinggir kerana generasi moden kurang pendedahan sejak kecil dan budaya digital lebih mementingkan mesej ringkas serta literal. Akibatnya, peribahasa yang syarat dengan nasihat dan falsafah hidup tidak lagi difahami, sedangkan ia adalah cerminan identiti dan kebijaksanaan bangsa. Namun, jangan kita anggap ia sekadar warisan yang usang. Era digital sebenarnya membuka ruang besar untuk menghidupkan semula bahasa kiasan. Dengan kecerdasan buatan, kita boleh membangunkan sistem pintar yang mampu mengenal pasti, menjelaskan dan mencadangkan peribahasa yang sesuai dalam komunikasi harian. Bayangkan, aplikasi yang bukan sahaja memberi maksud tapi juga menunjukkan konteks penggunaannya menjadikan bahasa kiasan relevan semula dalam pendidikan media dan interaksi sosial.
inilah peluang kita. Daripada cabaran kurangnya kefahaman, lahirlah teknologi yang boleh mengangkat semula keindahan bahasa kiasan Melayu. Jika kita bijak memanfaatkan kecerdasan buatan, peribahasa bukan sekadar tinggal dalam buku lama, tetapi kembali hidup sebagai panduan dan inspirasi dalam dunia moden. Apakah kesimpulan yang kita dapat daripada sketsa yang dilakonkan oleh Melati, Seroja dan Profesor Sul sebentar tadi? Sketsa ini menyimpulkan satu kebenaran secara nyata, iaitu kelangsungan bahasa kiasan bahasa Melayu bergantung kepada daya usaha digital. Apakah kesannya terhadap pembelajaran bahasa? Pendedahan digital ini secara langsung membina teras bahasa dalam minda generasi muda. Mereka akan mula membezakan perkataan yang berkias dan literal. Perkara ini juga akan meningkatkan keupayaan mereka berkomunikasi secara lebih halus dan berlapis. Bagaimana pula daripada segi penghayatan budaya? Bahasa kiasan ialah cerminan jati diri manusia. Apabila bahasa kiasan digunakan di media sosial, perkara ini dapat memastikan suluhan obor budi tidak akan terpadam tetapi terus hidup dalam interaksi moden. Justru itu, kita perlu menyusun strategi yang lebih baik selain daripada contoh dalam sketsa. Strategi kolaborasi bersama-sama platform yang lebih besar seperti di media massa, seperti contoh memasukkan bahasa kiasan atau peribahasa di dalam skrip drama atau rancangan televisyen. Perkara ini dapat memastikan bahasa kiasan bukan sekadar hidup di dalam buku tetapi juga di layar kaca. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.